maaf, kita terpaksa lepaskan kamu. Tuan-puan, ramai fikir kerja sekarang dah cukup selamat. Tapi bila ekonomi jatuh, syarikat mula potong kos dan gaji kita antara yang pertama kena sentuh. Ada yang terpaksa menganggur berbulan-bulan, simpanan habis, hutang pula makin menekan. Impian nak beli rumah, nak hantar anak belajar, semua tertangguh. Bukan sebab kita ni malas tuan-puan, tapi sebab tak ada plan keuangan yang betul-betul daripada awal. Jadi kalau kamu nak rasa lebih selamat tuan-puan, mula asingkan sekurang-kurangnya 10% gaji setiap bulan untuk dana kecemasan. Tapi jangan semua dalam bentuk tunai sahaja. Sebab bila duduk dalam akaun, dia mudah sangat cair. Dan satu cara yang bijak sebenarnya tuan-puan, tukar sebahagian kepada emas fizikal. Emas ni tak ikut mood ekonomi, tak ikut bos buang kita ataupun tidak. Nilainya kekal walaupun kita hilang kerja. Bila perlu tuan-puan, kita boleh cairkan balik emas itu jadikan duit dan selamatkan kita daripada panik waktu gawat. Jadi tuan-puan, kalau nak belajar cara paling simple mula simpan emas untuk backup masa depan anda ketika gawat tuan-puan, boleh follow saya sekarang dan PM saya untuk saya guide cara mula simpan.